Hai, anda baru mulakan perniagaan? Bila anda mulakan perniagaan, benda paling utama sekali adalah anda harus daftarkan perniagaan anda di SSM. Okey, anda nak daftar apa? Anda boleh mulakan dengan mendaftar company enterprise. Okey. So, company enterprise ni bayarannya berapa? Murah sahaja. 1 tahun less than 100. Tu dalam RM70. Okey, 6 ke RM70 setahun. Dan harus di-renew setiap tahun. Okey, first kali mesti ada SSM dahulu. Okey, jika tiada, anda sedang menyalahi undang-undang. Kerana buat bisnes tanpa SSM. Nak buat SSM macam mana? Anda boleh tanya Encik G. Okey, pergi di internet, anda boleh tanya Encik G. Okey, boleh buka website SSM eBiz. Okey, so itu yang pertama.